Terima kasih pengerusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah kisah yang jarang berlaku tetapi sangat besar nilainya untuk kita semua. Tajuk cerita saya ialah Antara Nilai dan Harta. Kisah ini berlaku di sebuah kampung nelayan kecil, terletak di pinggir laut yang tenang. Kampung itu damai, dikelilingi pokok kelapa dan rumah kayu beratap zinc. Penduduknya tidak ramai, namun mereka hidup dalam suasana yang harmoni dan saling mengenali. Di kampung itu, tinggal seorang nelayan yang sangat disegani, Pak Karim. Hidupnya sangat sederhana, rumahnya kecil, berdindingkan papan usang. Tiada barang mewah, malah perahunya pun sudah uzur. Tapi satu perkara menjadikan Pak Karim sangat dihormati. Dia sangat jujur. Setiap hari sebelum matahari menyapa ufuk timur, Pak Karim sudah keluar ke laut. Dia mendayung perahunya dengan sabar, walaupun hasilnya kadang-kadang hanya cukup untuk makan nasi goreng, nasi berlauk dan ikan goreng sambal. Pak Karim pernah berkata, kata Pak Karim, apa gunanya kaya kalau tidak tenang jiwa? Tapi rakan-rakan sekalian, bukan semua orang di kampung itu berfikiran sama. Ada yang mempersoalkan cara hidupnya. Pak Karim ni terlalu lurus. Kalaulah aku jadi dia, lama dah aku tinggalkan kerja tangkap ikan. Buat kerja lain, cari untung besar, kata seorang pemuda bernama Saiful. Namun Pak Karim tidak peduli. Baginya, kejujuran lebih bernilai daripada emas. Pada suatu pagi yang muram, awan hitam menyelubungi langit. Angin bertiup agak kencang, laut bergelombang kecil. Ramai nelayan mengambil keputusan untuk tidak ke laut. Namun Pak Karim tetap yakin dan tawakal. Pak Karim berkata dalam hati, rezeki itu milik Allah, kita usaha Allah yang tentukan. Tiba-tiba berasa berat luar biasa. Dia menarik perlahan-lahan, hatinya berdebar. Adakah ini rezeki besar hari ini? Tapi yang timbul bukan ikan, tapi sebuah peti besi lama, berkarat dan berat. Pak Karim termenung berjam-jam. Malam itu dia tidak lena tidur. Angin malam menyapu tingkap rumahnya seolah-olah bertanya, mana yang akan kau pilih, nilai atau harta? Akhirnya, keesokan pagi, Pak Karim mengangkat peti itu dan berjalan ke rumah ketua kampung. Ketua kampung dan beberapa penduduk tua memeriksa isi peti. Salah satu dokumen di dalamnya ialah surat tanah hak milik Pak Salim yang telah kehilangan hartanya sejak kejadian ribut besar 5 tahun lepas. Pak Salim, seorang warga emas, tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi kepada harta simpanannya. Apabila diberitahu, Pak Salim datang dengan perlahan dan duduk di sisi peti itu. Dia menangis. Saya sangka semuanya sudah lenyap, tapi saya tahu masih ada orang jujur di dunia ini. Pak Karim menolak sebarang ganjaran, tapi atas permintaan Pak Salim, Pak Karim menerima sedikit sagu hati. Anak-anak kecil datang ke rumahnya mendengar cerita. Guru-guru menjadikan kisahnya contoh di dalam kelas. Bahkan Saiful, pemuda dulu yang mempersoalkan kejujurannya, datang meminta maaf dan berkata, Pak Karim, saya belajar sesuatu dari Tuan. Harta boleh dicari, tapi nilai diri tidak boleh dibeli. Rakan-rakan sekalian, kisah ini mungkin ringkas tetapi sangat besar artinya. Kejujuran bukan sekadar tidak menipu, ia tentang berpegang pada prinsip, walaupun diuji tentang berani buat keputusan yang betul. Walaupun tiada siapa melihat, nilai kejujuran jugalah yang menjadi teras kepada konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membina negara yang maju dan harmoni. Sekian sahaja cerita saya. Semoga kisah ini menyedarkan kita semua bahawa dalam dunia yang semakin materialistik ini, orang jujur mungkin tidak kaya dengan harta, tapi kaya dengan harga diri. Terima kasih.